Trip kali ni kita jalan 4 buah houseboat. Houseboat yang terlibat trip ni Buah Anggun, Alamanda, Paradise Houseboat dan Buyong Houseboat. Mula-mula lodi barang dulu, tunggu semua sampai, angkat barang makan semua, kemudian baru kita start briefing. Houseboat berjalan 2 buah. Macam sekarang Buah Anggun jalan dengan Alamanda Houseboat, Paradise Houseboat jalan dengan Buyong Houseboat. Trip kali ni selama 3 hari 2 malam. Hari pertama kita bermalam di Pulau Petang. Trip kali ni hari cuti, jadi banyak houseboat akan bermalam di air terjun Lasir. Pelancong kali ni dia nak bermalam tempat tak ramai orang dulu. Jadi kita bermalam di Pulau Petang. Perjalanan dari JT Pekalan Lawit ke Pulau Petang lebih kurang 2 jam setengah. Kemudian sampailah kami di Pulau Petang. Dah siap ikat tali semua, pelancong pun boleh buat aktiviti bebas. Masa houseboat berjalan, pelancong tak boleh mari-mari. Boleh duduk atas houseboat sendiri dulu. Bila dah parking, barulah pelancong boleh duduk atas satu houseboat ramai-ramai. Waktu petang tu pula, mereka buat aktiviti air. Ada yang main kayak, ada yang berenang, ada yang naik bot pusing-pusing ronda-ronda. Trip kali ni trip mengaji kitab. Jadi setiap kali lepas solat, mereka akan ada kuliah. Sambil ngaji, sambil kita santai-santai.